Ni bila buat wet tayar ni abang teringat masa PKP tu. Masa tu wet tayar tu isi dalam bekas sanitizer. Kan masa PKP kan nak kena pakai sanitizer tu. Jadi silapnya wet tayar tu isi dalam tempat sanitizer tu. Yang member abang ni mari bengkel, wah, masuk kedai tekan sapu kat tangan. Lala pelemih tangan. Bukan sanitizer, wet tayar sapu. Tak pasal-pasal kena blabbang member abang masa tu. Kenapa tak cakap? Nak cakap macam mana dia pun tak tanya. Sebab silap dulu punya pasal, kali ni nampak. Tulis apa ni? Ini lah, terang sikit lah. Oh. Confirm tak silap apa ni? Jangan minum sudah. Satu lagi pasal minyak ni. Ni satu hal lagi. Lepas ni abang nak buat eksperimen gini tau, minyak ni. Nak ambil kereta, tak kisahlah kancil ke apa ke sebiji. Isi minyak ni dulu. Lepas tu kita running, kita buang minyak tu. Lepas tu kereta tu abang nak bawa gitu dengan tak ada minyak hitam. Sebab lepas isi minyak ni. Kita tengok macam mana enjin tu berapa kilometer lagi boleh bawa dengan kering minyak hitam tu. Tapi lepas pakai ni lah. Tunggu.